Sembelih lembu orang putus belaka dah. Tapi lembu ada bangun congok. Tukang sembelih tu buat lalu pisah sekali lagi baru mati. Sah ke tak? Sah. Kalau tidak, tak makan lembu. Ikut lembu. Lembu pergi sampai paka. Tak ikut ramai-ramai. Faham? Dengar baik-baik. Ini nadir. An-nadiru la yuhakkamu bihi. Benda yang nadir, yang jarang berlaku, tidak dipolokan hukuman berkenaan dia. Pakai hukum yang lain dah. Dimaafkan. Okey, gini. Melih asa. Tak mampu. Asa payah mampu. Tak. Kalau dia sembelih belah atas payah mampu nak siap kejar awet pula hang lagi tak ambuh apa nak putus tubik orang dah kejar awet lagi tunggu congok pakai sok bang kata ulama putuskan kepala bang putuskan kepala bila putus kepala boleh makan biasanya matilah sebab dia ada kekuatan sembelih tu sah dah kalau mu nak makan putuskan lagi dia sembelih 2 kali yang diharamkan ni sembelih separuh berhenti dulu gulung kat daun tu ada berkembur tubik lagu lagi sambung balik itu haram faham tak okey jadi dia sampai ayat mazbuh mu tambah pisau yang kedua jadi bangkai ada pun dia kita sembelih masih lagi mustaqirah kita putuskan ayam sembelih dah tak jadi apa je molek-molek ada segar kau galak makan wi putus kepala burung wi putus kepala tapi kalau itik tadi lembu kita wi putus kepala tak mampu juga ngosek asal makan ngosek